Dia bila sebut kanser semua orang takut. Saya sendiri pun bila sebut kanser saya rasa takut sebab dia pengalaman kan. Tapi sebenarnya dia berpunca daripada orang kata masalah pembuangan dulu. Kita payah nak membuang lepas tapi bila kita tahu tu kita bukan tak ikhtiar. Cari macam-macam tempat lah kita pergi. Last kali memang kata terpaksa makan ubat lah, bergantung dengan ubat lah. Kena makan ubat baru boleh buang. Oh, maknanya you memang sembelit. Biasanya berapa hari baru boleh buang? Kalau makan ubat 5 hari dah kena makan ubat. Kalau tak makan ubat seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan pun ada. Bila dia check tu dia kata saya dah memang kena potong usus lah. Kena potong sebab dah makin teruk lah. Sebab saya jenis cancer rectum, bahagian pembuangan kena buang. Jadi bila sebut nak buang saya tanyalah doktor. Sebab saya selalu ikut apa yang doktor cakap macam makan ubat, sambung ubat. Saya rasa macam sedikit kecewa dan sedih kan. Takut pun lah waktu semestinya lah. Tapi bila doktor kata sebenarnya ubat ni menahan saja, kalau boleh baik Alhamdulillah. Tapi ada baik tu rezeki lah. Cuma nak jadi rezeki saya masa tu doktor cek saya pregnant. Jadi dia kata kita tak boleh buat sebab awak pregnant, jadi kita kena tunggu. Jadi rezeki saya lah. Dia kawan share tu dia suggestkan saya guna dan saya dibawa saya jumpa doktor lah, seorang doktor. Masa tu doktor suruh ambil bahagian detox dulu, set Clean9. Clean9 set. Saya dengan suami ambil dua-dua. Kita ambil set Clean9, ikut dia aturan dia tu, maksudnya dia ada jadual. Dan dalam masa saya ambil Clean9 tu 9 hari pun saya tak buang. Dan masa tu saya tanya doktor macam mana saya guna saya tak membuang pun, sedangkan saya kena guna ubat. Doktor kata macam mana nak buang normal, awak dah lama dah guna produk, guna ubat, menyebabkan benda tu dah orang kata tersebati dengan badan kita. Dan saya teruskan ambil lagi produk yang penting untuk saya lah, macam aloe vera, omega, yang basic tu, lepas tu propolis, FOG semua tu, fiber. Hari yang ke-12 baru saya nak buang. Dan benda tu menjadi kesan yang teruk lah, sebab saya rasa takut macam nak membuang tu. Ambil masa 5 jam untuk ke tandang. Tapi lepas tu saya membuang secara normal sampai ke hari ni. Dan bila cek balik lepas 2 bulan, takkanlah kita ambil 9 hari kita tunggu cek. Sebelum saya ambil tu saya ada ambil kat hospital result darah saya lah dekat Hospital Salam, sebab saya nak tengok result selepas saya guna. Lepas 2 bulan tu baru saya ambil. Alhamdulillah saya bebas daripada masalah usus tu. 2 bulan saja you ikhtiar. Tapi betul-betul ikut, betul-betul ambil. Mula-mula sukat lah, lepas tu saya tak sukat lah pakai minum banyak lah. Aloe vera banyak minum lah. Tapi sekarang ni dah 11 tahun maintain je. 11 tahun sudah bebas daripada kanser.